Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Perhatian kepada semua penerima dan pemohon sumbangan tunai rahmah. Jika anda menyemak akaun MySTR dan mendapati paparan anda berbeza daripada orang lain, jangan terus menganggap permohonan bermasalah. Setiap pemohon boleh menerima paparan status yang berbeza mengikut rekod dan keputusan semakan masing-masing. Ada yang tertera lulus, ada yang masih diproses, manakala pemohon baharu dan mereka yang membuat rayuan perlu menunggu keputusan rasmi bagi fasa berkenaan. Bagi penerima sedia ada yang statusnya sudah tertera lulus, ini bermakna permohonan telah diluluskan berdasarkan semakan yang dibuat. Namun, jumlah bayaran tetap bergantung kepada kategori dan kelayakan setiap penerima. Untuk STR 2026, bayaran fasa 1 bermula pada 20 Januari 2026, manakala fasa 2 kepada penerima sedia ada bermula 10 Mac 2026 secara berperingkat. Jadi, jika pada bahagian maklumat pembayaran MySTR, anda belum melihat rekod bagi sesuatu fasa, jangan terus panik. Paparan bayaran bergantung kepada proses penyaluran dan kelayakan yang diluluskan. LHDN turut menjelaskan bahawa pemohon yang hanya diluluskan pada fasa 3 selepas membuat permohonan pada Mei 2026 hanya layak menerima bayaran bermula fasa 3 dan fasa 4. Mereka tidak menerima bayaran bagi fasa 1 dan fasa 2. Satu lagi perkara yang sering mengelirukan ialah kelayakan sumbangan asas rahmah atau SARA. SARA bukan hanya untuk penerima dalam kategori miskin dan miskin tegar ekasih. Penerima STR yang lulus dan berada di luar kategori tersebut juga boleh menerima SARA mengikut kelayakan. Pada 2026, penerima isi rumah bukan kategori miskin atau miskin tegar ekasih menerima SARA RM RM100 sebulan. Warga emas tiada pasangan dan kategori bujang pula menerima RM50 sebulan. Bagi penerima yang disahkan miskin atau miskin tegar ekasih, kadar SARA boleh mencecah RM200 sebulan mengikut kategori. SARA juga berbeza daripada STR. Bantuan SARA bukan dimasukkan sebagai wang tunai ke akaun bank. Ia diberikan secara tanpa tunai menggunakan MyCAD untuk pembelian barangan keperluan asas di kedai atau pasaraya yang mengambil bahagian. Jadi, jangan keliru antara jumlah STR dengan kelayakan SARA kerana kedua-duanya mempunyai kaedah dan struktur bantuan yang berbeza. Bagi pemohon baharu dan mereka yang membuat rayuan, keputusan perlu dirujuk melalui semakan rasmi MySTR apabila keputusan bagi fasa berkenaan dibuka. Jangan bergantung kepada tangkap layar atau maklumat yang tersebar tanpa pengesahan. Orang ramai juga dinasihatkan supaya berhati-hati dengan laman web atau akaun media sosial palsu yang menawarkan semakan STR dan SARA. Semakan rasmi hendaklah dibuat melalui portal kerajaan dan tiada caj dikenakan untuk permohonan kemas kini atau semakan STR. Kesimpulannya, paparan MySTR setiap penerima memang boleh berbeza. Perkara paling penting ialah menyemak status permohonan, maklumat pembayaran dan kelayakan SARA berdasarkan rekod rasmi masing-masing. Semoga penerangan ini membantu anda memahami paparan MySTR dengan lebih jelas. Terima kasih kerana menonton, jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.